Baiklah, selamat sejahtera dan juga salam hormat saya ucapkan kepada Dr. B. Suud, iaitu pensyarah kepada subjek PSBK 1152, apresiasi dan juga kritikan seni. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang satu karya daripada Barat dan juga satu karya daripada Malaysia yang menceritakan latar budaya dan juga zaman yang berbeza. Karya-karya ini juga mempunyai nilai estetika dan juga makna yang sangat mendalam dalam sejarah seni visual. Baiklah, bagi karya yang pertama saya serahkan kepada saudara Atif. Baiklah, karya pertama ialah karya The Creation of Adam, iaitu karya agung Michelangelo Buonarroti yang dihasilkan pada tahun 1514 dan menjadi sebahagian daripada lukisan Silik Chapel Sistina di Vatican City. Karya ini lahir dalam konteks zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan semula pemikiran humanisme, sains dan seni di Eropah. Lukisan ini bukan sahaja menggambarkan tempat kejadian penciptaan manusia menurut kitab kejadian dalam agama Kristian, malah turut mencerminkan falsafah Renaissance yang mengangkat martabat manusia sebagai ciptaan yang agung dan rasional. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Umur untuk menerangkan tentang karya yang kedua. Baiklah, karya yang kedua ialah Kelambu oleh Zulkifli Buyong, seorang pelukis terkenal Malaysia yang banyak menampilkan tema kehidupan kanak-kanak dan suasana masyarakat kampung. Karya ini dihasilkan dalam konteks sosial Malaysia, iaitu pasca kemerdekaan yang ketika itu sedang membentuk identiti budaya dan nasional sendiri. Kelambu memaparkan suasana dalaman rumah tradisional dengan aktiviti harian kanak-kanak perempuan, sekaligus menggambarkan nilai kekeluargaan, kesederhanaan hidup dari keintiman ruang domestik masyarakat tempatan. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudara Atif dan juga saudari Umun. Seterusnya, tujuan utama bagi pembentangan ini adalah untuk mengaplikasikan teori apresiasi seni yang direka oleh Edmund Burke-Feldman dalam analisis kedua-dua karya ini secara sistematik. Seperti yang kita sedia maklum, pendekatan Feldman ini membahagikan proses apresiasi seni kepada 4 tahap utama, iaitu deskripsi, iaitu perhatian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya seni secara objektif tanpa membuat tafsiran. Pada tahap ini, pemerhati mengenal pasti perkara yang dapat dilihat seperti objek, warna, bentuk, garisan, tekstur dan juga komposisi dalam karya. Yang kedua adalah analisis, iaitu proses meneliti bagaimana unsur-unsur seni tersebut disusun dan diolah dalam karya. Pada tahap ini, pemerhati menilai hubungan antara unsur seperti keseimbangan, harmoni, penegasan, pergerakan dan juga irama yang membentuk struktur visual karya. Dan yang ketiga adalah interpretasi, iaitu usaha untuk mentafsir makna atau mesej yang ingin disampaikan oleh karya seni. Tafsiran ini boleh berkait dengan emosi, idea, pengalaman, nilai budaya atau konteks sosial yang terdapat dalam karya tersebut. Dan yang keempat adalah penilaian, iaitu pengkarya membuat pertimbangan terhadap kualiti dan juga nilai karya seni tersebut. Pada tahap ini, penilai menilai kekesanan karya dari segi estetika, keaslian idea serta kepentingannya dalam bidang seni visual. Melalui penerapan teori ini, pembentangan dapat membantu memahami karya seni dengan lebih tersusun dan mendalam dan juga kritis. Melalui pendekatan ini juga, kita bukan sahaja dapat melihat karya seni sebagai image visual semata-mata, tetapi kita juga dapat melihat karya seni sebagai dokumen budaya yang syarat dengan pemikiran, ideologi dan juga nilai masyarakat pada zamannya. Selain itu, tujuan pembentangan ini juga ialah untuk meningkatkan karya The Creation of Adam yang dihasilkan oleh Michelangelo dan juga karya Kelambu yang dihasilkan oleh Zulkifli Buyong dari beberapa aspek utama. Dari segi konteks sejarah dan budaya, karya Michelangelo lahir pada zaman Renaissance yang berteraskan agama dan juga humanisme Barat. Manakala karya Kelambu pula mencerminkan kehidupan serta nilai masyarakat Melayu. Dari segi aspek unsur formal, The Creation of Adam ini menampilkan figura realistik dan komposisi yang dramatik. Manakala karya Kelambu pula lebih sederhana dan juga bersifat intim.
Dari sudut simbolisme, karya barat lebih menekankan hubungan Tuhan dan juga manusia, manakala karya tempatan menunjukkan nilai kekeluargaan dan juga perlindungan. Bagi kedua-dua karya ini, ia mengangkat nilai kemanusiaan namun dalam konteks budaya yang berbeza, serta memberi sumbangan penting kepada perkembangan seni di peringkat global dan juga tempatan. Walaupun karya The Creation of Adam dan juga karya Kelambu ini lahir dalam persekitaran yang sangat berbeza, ia adalah berakar dalam tradisi Kristian Eropah bagi abad ke-16 dan satu lagi dalam budaya masyarakat Malaysia abad ke-20. Kedua-duanya tetap memperlihatkan satu persamaan yang ketara, iaitu usaha seniman untuk merakam dan mentafsir pengalaman manusia dalam konteks yang lebih luas, sama ada dalam hubungan dengan Tuhan ataupun dalam hubungan sesama manusia. Oleh itu, melalui analisis ini, kami berharap dapat menunjukkan bahawa seni visual berfungsi bukan sahaja sebagai medium estetika, tetapi juga sebagai cerminan pemikiran, kepercayaan dan juga identiti sesuatu tamadun. Okey, baiklah, seterusnya kumpulan kami akan meneruskan perbincangan kami dengan analisis karya pertama, iaitu karya The Creation of Adam berdasarkan tahap yang pertama dalam teori Feldman, iaitu deskripsi. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Atif. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan tentang karya The Creation of Adam yang telah dihasilkan oleh Michelangelo pada tahun 1511. Bahagian pertama dalam pembentangan ini ialah memfokuskan kepada karya barat yang sangat terkenal. Karya ini merupakan sebahagian lukisan di Siling Sistine Chapel di Vatican City dan dihasilkan pada tahun 1511. Okey. Zaman Renaissance dikenali sebagai kebangkitan semula ilmu pengetahuan, seni dan pemikiran humanisme di Eropah. Dalam tempoh ini, seni bukan sahaja berfungsi sebagai medium keagamaan, malah menjadi simbol kecemerlangan dan intelektual dalam keindahan manusia. Karya The Creation of Adam menggambarkan adegan penciptaan manusia pertama seperti yang disediakan oleh di kitab suci tradisi Kristian. Namun begitu, karya ini bukan sekadar ilustrasi kisah agama, sebaiknya menjadi lambang keagungan seni Renaissance yang mengangkat martabat manusia sebagai ciptaan yang mempunyai nilai intelektual dan spiritual. Bagi memahami karya ini dengan lebih sistematik, analisis akan dilakukan dengan menggunakan teori apresiasi oleh Edmund Brooke Feldman. Feldman membahagikan proses apresiasi seni kepada 4 tahap, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian. Baiklah, saya akan menerangkan tentang deskripsi terlebih dahulu. Pada tahap pertama, deskripsi, kita hanya menerangkan apa yang dilihat pada karya tanpa membuat taswiran. Dalam karya ini terdapat 2 figura utama, iaitu Adam dan malaikat, atau lebih dikenali sebagai figura Tuhan, yang digambarkan sebagai lelaki berjanggut dan panjang dengan tubuh yang kuat dan berkuasa. Tuhan dikelilingi oleh beberapa malaikat dan diselimuti oleh kain merah yang kelihatan bergerak dan dinamik, iaitu di sebelah kiri ini. Di bahagian kanan pula terdapat figura Adam, iaitu manusia pertama yang digambarkan dalam keadaan separa berbaring di atas permukaan bumi. Tubuh Adam dilukis tanpa berpakaian dan memperlihatkan struktur anatomi yang sangat terperinci dan realistik. Figura fokus utama lukisan ini terletak pada 2 jari yang bersentuhan, iaitu di sini, saya telah memfokuskan dia di sini, iaitu jari Tuhan dan jari Adam. Jarak yang sangat kecil antara kedua-dua jari ini menjadikan titik tumpuan utama komposisi. Dari segi unsur seni, kita dapat melihat penggunaan garisan yang lembut, bentuk anatomi yang jelas, keseimbangan komposisi antara kiri dan kanan, serta kontras warna antara latar belakang dan figura manusia. Unsur ini membantu mewujudkan kesan dramatik pada adegan tersebut. Yang kedua iaitu analisis. Tahap kedua teori Feldman iaitu analisis.
memperlihatkan bagaimana unsur-unsur seni disusun untuk membentuk struktur visual karya. Dalam lukisan ini, komposisi dibagikan kepada dua ruang utama, iaitu ruang ilahi di sebelah kiri dan ruang manusia di sebelah kanannya. Tuhan digambarkan dalam posisi yang aktif dan bergerak ke arah Adam, iaitu di sini, manakala Adam berada di posisi yang lebih santai dan pasif. Pergerakan kain yang mengelilingi Tuhan serta kedudukan malaikat di sekelilingnya mewujudkan rasa pergerakan dan tenaga dalam komposisi. Sebaliknya, tubuh Adam yang terletak di atas bumi memberikan kesan ketenangan dan kestabilan. Keseimbangan visual juga dapat dilihat melalui susunan kedua-dua figura yang hampir sama besar dari segi skala. Ini menjadikan komposisi kelihatan seimbang walaupun kedua-dua figura ini di ruang yang berbeza. Selain itu, penggunaan ruang kosong di antara dua jari tersebut menghasilkan ketegangan visual yang kuat menarik perhatian penonton dalam detik penting dalam karya ini. Tahap ketiga ialah interpretasi, iaitu usaha memahami makna dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya tersebut. Secara umumnya, karya ini menggabungkan detik penciptaan manusia pertama oleh Tuhan. Jarak yang sangat kecil antara jari Tuhan dan Adam ditafsirkan sebagai simbol pemindahan kehidupan atau tenaga ilahi kepada manusia. Iaitu di sini kita boleh lihat dengan lebih terperinci. Tuhan digambarkan bergerak ke arah Adam melambangkan kuasa penciptaan yang aktif. Sebaliknya, Adam yang kelihatan santai menunjukkan manusia sebagai makhluk yang menerima kehidupan daripada penciptanya. Namun, dari sudut falsafah Renaissance, karya ini juga ditafsirkan sebagai simbol martabat dan potensi manusia. Walaupun Tuhan merupakan sumber kehidupan, kedudukan Adam yang hampir setara dari segi saiz dan keindahan anatomi menunjukkan perubahan kedudukan Adam, bahawa manusia dianggap sebagai ciptaan yang mempunyai nilai tinggi dan kemampuan intelektual. Detik hampir sentuhan antara dua jari tersebut juga difahami sebagai simbol hubungan spiritual dan intelektual antara manusia dan Tuhan. Yang terakhir iaitu dalam teori Feynman, iaitu penilaian, iaitu menilai kualiti dan kepentingan karya seni tersebut. The Creation of Adam boleh dianggap sebagai salah satu karya agung dalam seni barat. Karya ini memperlihatkan tahap penguasaan dan teknik yang sangat tinggi, khususnya dalam penggambaran anatomi manusia yang realistik. Selain itu, komposisi yang dramatik, penggunaan ruang yang efektif serta ekspresi emosi yang halus menjadikan karya ini sangat berkesan dari segi estetika. Dari sudut sejarah seni pula, karya ini melambangkan pencapaian seni Renaissance yang menggambarkan unsur agama, sains, anatomi dan pemikiran humanisme. Oleh itu, karya ini bukan sahaja penting dalam konteks seni barat, malah terus menjadi simbol universal yang menggambarkan asal-usul kehidupan serta hubungan antara manusia dan penciptanya. Selepas itu, saya akan memberi peluang kepada saudari Umur untuk membentangkan tentang karya yang disampaikan oleh beliau. Baiklah, terima kasih atas pujahan saudara Atif tadi. Seterusnya kita beralih kepada karya Kelambu oleh Zulkifli Buyung. Karya ini dihasilkan dalam konteks masyarakat Malaysia selepas merdeka, iaitu satu tempoh penting dalam pembentukan identiti nasional serta kesedaran terhadap budaya tempatan. Zulkifli Buyung dikenali sebagai pelukis yang sering mengetengahkan tema kehidupan seharian masyarakat kampung, khususnya kehidupan kanak-kanak. Dalam karya Kelambu, beliau menggambarkan suasana dalam mangsa sebuah rumah tradisional Melayu yang sederhana. Karya ini menampilkan beberapa kanak-kanak perempuan yang berada di sekitar Kelambu, seolah-olah sedang berehat atau
main dalam suasana yang tenang dan santai. Walaupun tema ini dipaparkan kelihatan biasa, karya ini sebenarnya membawa makna sosial dan budaya yang mendalam tentang kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Bagi memahami karya ini dengan lebih sistematik, analisis dilakukan menggunakan teori apresiasi seni dan oleh Edmund Feldman yang merakumi 4 tahap, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian. Baiklah, pada tahap yang pertama iaitu deskripsi. Pemerhati hanya menerangkan perkara yang dapat dilihat secara lebih objektif tanpa membuat tafsiran. Secara visual, karya ini memperlihatkan ruang dalaman sesebuah rumah tradisional yang kelihatan sederhana dan intim. Di bahagian tengah pula komposisi terdapat sebuah kelambu yang tergantung dan menjadi fokus utama pandangan. Ekspresi wajah mereka kelihatan tenang dan tidak menunjukkan sebarang emosi yang dramatik. Pakaian yang dipakai oleh kanak-kanak tersebut kelihatan ringkas dan sesuai dengan kehidupan masyarakat kampung. Dari segi warna pula, pelukis menggunakan warna yang lembut, hangat seperti coklat, krim dan warna pastel. Penggunaan warna ini mewujudkan suasana yang damai serta memberikan perasaan selesa kepada pemerhati. Selain itu, garisan dan bentuk dalam karya ini tidak terlalu tegas, yang kelihatan lebih lembut dan natural, sekaligus memberikan kesan spontan dan realistik terhadap suasana kehidupan harian yang digambarkan. Pada tahap yang kedua iaitu analisis, kita meneliti bagaimana unsur-unsur seni seperti warna, garisan, ruang dan komposisi disusun dalam karya tersebut. Dalam karya kelambu yang tergantung di bahagian tengah, komposisi berfungsi sebagai titik fokus utama. Kedudukan menjadikan mata pemerhati secara automatik tertumpu kepada bahagian tersebut sebelum melihat elemen lain sekelilingnya. Dari segi komposisi, pelukis menggunakan susunan yang seimbang, iaitu figura kanak-kanak ditempatkan di sekitar kelambu dengan cara yang harmoni sehingga menghasilkan keseimbangan visual dalam karya. Penggunaan warna yang lembut pula membantu mewujudkan kesatuan dan harmoni dalam keseluruhan komposisi. Warna yang tidak terlalu terang menjadikan suasana dalam karya kelihatan lebih tenang. Ruang dalam karya ini juga digambarkan secara sederhana, walaupun latarnya tidak terlalu kompleks, yang cukup untuk memberikan gambaran tentang ruangan dalaman rumah tradisional Malaysia Melayu. Keseluruhan susunan seni ini menunjukkan bahawa pelukis mempunyai kawalan yang baik terhadap komposisi dan berjaya menghasilkan suasana yang natural serta menyenangkan. Pada tahap ketiga pula iaitu interpretasi, kita cuba memahami makna atau mesej yang ingin disampaikan oleh pelukis melalui karya tersebut. Dalam konteks budaya masyarakat, kelambu bukan sekadar objek biasa. Ia berfungsi sebagai alat perlindungan daripada nyamuk dan serangga, terutama dalam suasana kehidupan kampung. Namun begitu, kelambu juga boleh ditafsirkan sebagai simbol perlindungan dan ruang peribadi dalam rumah tradisional yang biasanya tidak mempunyai bilik yang terpisah secara kekal. Kehadiran kanak-kanak perempuan dalam karya ini pula menggambarkan kehidupan domestik dan suasana kekeluargaan yang harmoni, yang menunjukkan bagaimana ruang rumah menjadi tempat kanak-kanak membesar, bermain dan belajar tentang kehidupan. Secara lebih mendalam, karya ini boleh ditafsirkan sebagai refleksi nilai masyarakat Melayu yang menitikberatkan hubungan kekeluargaan, kesederhanaan dan keharmonian dalam kehidupan seharian. Selain itu, karya ini juga boleh dilihat sebagai gambaran nostalgia terhadap kehidupan kampung yang sederhana tetapi penuh dengan nilai budaya dan kemanusiaan. Dan tahap yang terakhir dalam pendekatan Feldman ialah penilaian, iaitu membuat pertimbangan terhadap nilai dan kepentingan karya tersebut. Secara keseluruhannya, karya kelambu ini mempunyai nilai estetika dan budaya yang tinggi dalam konteks seni Malaysia. Walaupun tema yang diangkat adalah kehidupan harian yang sederhana, pelukis berjaya menyampaikan mesej yang mendalam
tentang kehidupan masyarakat. Kekuatan karya ini terletak pada kejujuran dan dalam menggambarkan realiti kehidupan kampung serta kepekaan sosial pelukis terhadap budaya tempatan. Penggunaan warna yang lembut, komposisi yang seimbang serta suasana inform yang dihasilkan menunjukkan kemahiran pelukis dalam menyampaikan emosi secara halus. Selain itu, karya ini juga memberi sumbangan penting kepada perkembangan seni moden Malaysia kerana yang membuktikan bahawa kehidupan seharian masyarakat tempatan juga boleh dijadikan subjek seni yang bernilai tinggi. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudara Jordani. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Atif dan juga saudari Umul kerana telah memberikan analisis kepada kedua-dua karya dengan tepat dan juga dengan sangat jelas. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan dengan perbandingan antara karya di Barat dan juga karya di Malaysia. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan tentang karya The Creation of Adam dan juga Kelambu dari segi konteks, estetika, simbolisme serta gaya dan teknik penghasilan. Perbandingan ini penting bagi kita untuk memahami bagaimana latar sejarah dan juga budaya yang mempengaruhi cara sesuatu karya itu dihasilkan serta mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Bagi memahami persamaan dan juga perbezaan antara kedua-dua karya ini dengan lebih jelas, analisis perbandingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan apresiasi seni oleh Edmund Burke Feldman, iaitu teori Feldman yang merangkumi 4 tahap utama, iaitu deskripsi, analisis, interpretasi dan juga penilaian. Yang pertama adalah dari segi aspek deskripsi. Pemerhati karya hanya menerangkan perkara yang dapat dilihat dalam kedua-dua karya tanpa membuat tafsiran. Karya yang pertama iaitu The Creation of Adam memperlihatkan dua figura utama, iaitu Tuhan dan juga Adam, yang berada dalam posisi hampir saling menyentuh melalui hujung jari mereka. Figura Tuhan menggambarkan dikelilingi oleh beberapa figura lain, yaitu disebut sebagai malaikat, dalam sebuah bentuk komposisi yang seolah-olah terapung di udara. Adam pula digambarkan berbaring di atas permukaan bumi dengan posisi tubuh yang santai tetapi penuh ekspresi. Sementara itu, karya Kelambu pula menggambarkan suasana dalaman rumah tradisional Melayu yang sederhana. Di bahagian tengah komposisi terdapat sebuah kelambu yang tergantung, manakala beberapa kanak-kanak perempuan berada di sekitarnya dalam keadaan yang santai. Warna yang digunakan dalam karya ini lebih lembut dan juga menimbulkan suasana yang tenang serta intim. Aspek yang kedua yaitu analisis. Dalam The Creation of Adam, komposisi karya menunjukkan hubungan visual yang kuat antara figura Tuhan dan juga Adam melalui kedudukan tangan mereka yang hampir bersentuhan. Garisan tubuh dan juga pergerakan kain dalam karya ini memberikan kesan dramatik dan juga dinamik. Penggunaan ruang juga jelas menunjukkan perbezaan antara kawasan langit yang dihuni oleh Tuhan dan juga kawasan bumi yang menjadi tempat Adam berada. Komposisi ini menimbulkan keseimbangan visual yang kuat dan memberikan penegasan kepada detik penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam. Sebaliknya, dalam karya Kelambu, komposisi karya lebih bersifat kepada sederhana dan juga harmoni. Karya Kelambu ini tergantung di tengah, yang menjadikan ruang titik fokus utama. Figura kanak-kanak di sekelilingnya pula disusun dengan cara yang seimbang dan natural. Penggunaan warna yang lembut dan tidak terlalu kontras membantu untuk mewujudkan suasana yang damai dan mesra. Keseluruhan unsur seni dalam karya ini menghasilkan suasana kehidupan harian yang tenang dan juga intim. Aspek yang ketiga ialah interpretasi. Dalam karya The Creation of Adam, adegan yang hampir sentuhan antara Tuhan dan juga Adam sering ditafsirkan sebagai simbol pemberian kehidupan kepada manusia. Hubungan yang digambarkan adalah hubungan spiritual antara manusia dan juga penciptanya. Karya ini mencerminkan pemikiran zaman Renaissance yang menekankan keindahan tubuh manusia serta kedudukan manusia sebagai ciptaan yang istimewa. Sebaliknya, dalam karya Kelambu, makna karya lebih berkait dengan kehidupan sosial dan juga budaya masyarakat.
kelambu bukan sekadar objek pelindungan daripada nyamuk, tetapi kelambu juga boleh ditafsirkan sebagai simbol perlindungan, keselamatan dan juga ruang pribadi dalam keluarga. Kehadiran kanak-kanak perempuan pula menggambarkan suasana kekeluargaan yang harmoni serta kehidupan domestik masyarakat Melayu yang tradisional. Oleh itu, walaupun kedua-dua karya ini berbeza dari segi latar budaya dan juga tema, karya ini juga tetap menonjolkan hubungan manusia. Dalam The Creation of Adam, hubungan tersebut adalah antara manusia dan juga Tuhan. Manakala dalam karya Kelambu, hubungan tersebut lebih tertumpu kepada hubungan sesama manusia dalam institusi keluarga. Baiklah, aspek yang terakhir adalah penilaian. Karya The Creation of Adam dianggap sebagai salah satu karya yang agung dalam sejarah seni barat. Kehebatan teknik fresko, penguasaan anatomi manusia serta komposisi dramatik menjadikan karya ini sebagai karya yang menjadi simbol penting untuk zaman Renaissance. Karya ini bukan sahaja mempunyai nilai estetika yang tinggi, malah karya ini juga turut memainkan peranan yang besar dalam menggambarkan pemikiran falsafah dan juga keagamaan pada zamannya. Sementara itu, karya Kelambu pula mempunyai nilai signifikan dalam konteks Malaysia. Walaupun berskala lebih kecil dan juga bertemakan kehidupan seharian, karya ini berjaya menonjolkan identiti budaya tempatan serta nilai kekeluargaan dalam masyarakat Melayu. Kekuatan karya ini bukan terletak kepada kesederhanaannya, ia juga terletak kepada keupayaan pelukis dalam merakam realiti kehidupan masyarakat dengan penuh kepekaan. Bila secara keseluruhannya, kedua-dua karya ini menunjukkan kecemerlangan dalam seni, namun dengan pendekatan yang berbeza. Karya The Creation of Adam telah menggambarkan penciptaan manusia dalam konteks agama Kristian, sementara karya Kelambu pula mengajak kita untuk merenung kehidupan sederhana dan juga hubungan dalam masyarakat Malaysia. Melalui kedua-dua karya ini, kita dapat melihat betapa seni ini dapat merentas budaya dan juga masa. Kedua karya ini juga telah membawa kita untuk merenung kehidupan, nilai dan juga tradisi dengan cara yang berbeza. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam APDM Penyelenggara 7 Cemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia.